Semayang penting, majoriti tak semayang. Rakyat Malaysia majoriti tak solat, bukan orang di luar sana, semua sama. Tentera ke, polis ke, rakyat biasa ke, kerajaan ke, swasta ke, majoriti tinggal solat. Nak menang dengan apa? Tak semayang ni nak menang dengan apa? Tiang agama diruntuhkan. As-salatu imaduddin. Semayang tiang agama. Nabi kata siapa yang tinggalkan solat, dia merobohkan agama dia. Tiang seri agama. Paling penting dalam satu bangunan adalah tiang dia. Tuan-tuan tengok di luar negara, satu bangunan menara 80 tingkat, 90 tingkat. Kalau tarik tiang yang di tengah tu, roboh ke semua bangunan 90 tingkat. Satu tiang, tengok. Apa Nabi sebut? As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Siapa yang tinggal, faqad hadamaddin, dia meruntuhkan tiang bangunan agama dia. Kena semayang tuan. Nak pi sampai ke mana nakai, semayang jangan tinggal.